Ustaz, sah ke orang yang solat tapi tak tahu 13 perkara itu? Tidak sah, dah dia tak tahu nak buat apa ni. Dia tanya gini lain kali, sah dah orang yang semayang tapi dia tak boleh nak hafal 13 rukun semayang. Baru betul. Dia tak tahu pun ada 13 rukun dia semayang. Mana sah nak buat apa ni? Jadi gini, kita semayang, kita buat belaka segala 13 rukun sah. Walaupun kita tak boleh nak tulis satu-satu kalau orang soal, kerana kita tak pandai nak hurai. Faham lagi? Tapi kalau kita boleh hafal 13 rukun, kita semayang 12 rukun saja, tak sah. Belajarlah bab solat lebih daripada bab lain. Kenapa? Kerana tanpa solat kita tidak ada tempat nak letak amal-amal yang lain. Sebab tu dia kata umududdin as-salat. Nabi kata tiang-tiang agama itu ialah solat. Solat mana? Salatul khams, solat 5 waktu. Jadi sebaiknya bagi orang yang semayang tak tinggal dah ni, kita mula sekarang dapatkan pengertian bacaan dalam semayang dari takbir sampai salam. Ramai ustaz-ustaz balik Mesir Jordan ni buat buku kecil terjemah bacaan dalam semayang tu lah. Pada hari ini kita semayang, kita tahu makna, kita tahu apa rahsia di setiap pergerak solat.